Pontianak di jalan mengkuang angin. Malam itu bertiup lembut, tapi udara terasa berat. Bulan separuh mengambang di langit, sinarnya redup dihalang awan. Di pinggir sebuah kampung terpencil bernama Kampung Mengkuang, ada sebatang jalan kecil yang berliku. Orang kampung jarang berani melaluinya selepas tengah malam. Tapi malam itu, Amirul terpaksa juga. Dia bekerja sebagai penghantar makanan di pekan kecil dan pesanan terakhirnya membuatkan dia terlewat hampir pukul 1 pagi. Aduh, jalan ni memang seram kalau malam, gumam Amirul sambil menekan pedal minyak perlahan. Motor kapcainya meluncur di atas jalan berbatu. Bunyi cengkerik mengisi malam. Pokok-pokok kelapa di kiri kanan jalan bergoyang seperti melambai. Dari jauh, kedengaran suara tangisan halus. Amirul memperlahankan motor. Suara siapa tu? Bisiknya menoleh ke belakang. Tiada siapa, jalan masih gelap. Dia cuba teruskan perjalanan, tapi suara itu makin jelas, makin hampir. Tangisan itu sayu, panjang, seolah-olah seseorang sedang meratap. Amirul meneguk air liur, cuba menyanyi perlahan untuk menenangkan diri. Aku balik kerja je, jangan kacau aku. Namun, tiba-tiba lampu motornya berkelip, kemudian padam sepenuhnya. Gelap. Sunyi. Amirul terdiam. Dalam kegelapan itu, dia terasa hembusan dingin di tengkuknya. Bau busuk seperti bunga kemboja reput menyusup masuk ke hidungnya. Dia toleh perlahan ke cermin sisi motor dan di situlah dia nampak sesuatu. Seorang perempuan berambut panjang, berpakaian putih lusuh, sedang menunggang di belakangnya. Wajahnya pucat. Matanya merah menyala. Allahu Akbar, jerit Amirul memecut sekuat hati. Tapi makin laju dia bawa motor, makin kuat bunyi ketawa Pontianak itu. Suara itu nyaring menembusi malam, membuatkan bulu tengkuknya meremang. Dia cuba membaca ayat kursi, tapi lidahnya terasa keluh. Motor tiba-tiba mati di tengah jalan. Enjin tak hidup walaupun cuba berkali-kali. Dia turun, menggigil ketakutan. Ya Allah, jangan kacau aku nak balik je, katanya perlahan. Dalam samar cahaya bulan, Amirul nampak sebuah buaian kecil tergantung di bawah pokok mengkuang. Buaian itu bergerak perlahan, seolah-olah ada bayi di dalamnya. Dia melangkah perlahan menghampiri, tapi baru beberapa langkah terdengar tangisan bayi bergema kuat. Wah. Bila Amirul menjenguk ke dalam buaian, tiada bayi, cuma tulang kecil dibalut kain putih lusuh. Nafas Amirul tersekat. Dia melangkah ke belakang dengan perlahan, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Pontianak itu kini berdiri betul-betul di hadapannya. Wajahnya separuh hancur, rambut panjang menutupi bahu, mata merah menyala dan mulutnya menganga menampakkan gigi tajam berlumur darah. Nak, balik mana? Suaranya serak, perlahan tapi menusuk. Amirul cuba menjerit tapi tiada suara keluar. Pontianak itu menghulurkan tangannya yang berkuku panjang hitam, hampir menyentuh wajah Amirul. Allahu Akbar, jerit Amirul dengan sekuat hati. Pontianak itu menjerit melengking sebelum hilang dalam sekelip mata. Motor Amirul tiba-tiba hidup sendiri. Tanpa fikir panjang, dia terus menunggang laju, tidak menoleh langsung hingga sampai ke rumahnya. Keesokan paginya, Amirul demam panas. Maknya bertanya, "Kau kenapa, Mirul? Macam nampak hantu semalam?" Amirul hanya diam. Tapi semasa dia mandi, dia ternampak 3 garisan hitam di tengkuknya, bekas seperti cakaran kuku panjang. Sejak malam itu, Amirul tak pernah lagi melalui jalan mengkuang selepas tengah malam. Tapi kisahnya mula tersebar di kampung. Beberapa orang penduduk lain mendakwa mereka turut terdengar tangisan bayi bila melalui kawasan itu. Ada juga yang nampak buaian putih bergerak sendiri di bawah pokok yang sama. Orang tua di kampung berkata, bertahun dahulu seorang perempuan mengandung mati dibunuh di kawasan itu. Suaminya melarikan diri, meninggalkan jasad dan kandungan yang tak sempat dilahirkan. Sejak hari itu, setiap malam Jumaat, penduduk akan menghidu bau bunga kemboja yang kuat di sepanjang jalan itu. Dan jika ada lelaki bujang, lalu selepas tengah malam, Pontianak itu akan menumpang di belakang mencari kasih yang pernah dirampas daripadanya.
ada yang berkata, pontianak itu masih menunggu di bawah pokok mengkuang yang sama dengan buaian yang tetap bergoyang perlahan, dan bila angin malam mula bertiup lembut, kadang-kadang masih kedengaran suara sayu itu memanggil, hu, hu, hu.